Salam sejahtera. Saya Kishendran Chandran dari STKT Durian Tunggal. Pernahkah kita terfikir bagaimana seekor kucing boleh menjadi sahabat pengembaraan? Bagaimana rasa ingin tahu boleh membawa kita kepada pengalaman luar biasa? Hari ini saya ingin membawa anda menyertai satu pengembaraan yang penuh misteri, persahabatan dan pengajaran hidup. Melalui buku yang bertajuk Pengembaraan Iman dan Si Labu karya Ishak Amza, sebuah novel kanak-kanak yang bukan sekadar cerita tetapi satu perjalanan memahami dunia, keberanian dan nilai persahabatan. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Iman dan sahabat setianya, seekor kucing bernama Si Labu. Dari tingkap rumahnya, Iman melihat dunia luar yang luas. Dan dari situlah bermula satu pengembaraan yang mengubah cara dia melihat kehidupan. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak kerana bahasa mudah, jalan cerita menarik, syarat dengan nilai murni. Pengembaraan bermula apabila Iman yang sering berasa bosan di rumah mula tertarik dengan dunia di luar tingkapnya. Bersama Si Labu, dia mula berani meneroka, menghadapi perkara baharu, belajar memahami persekitaran. Sepanjang pengembaraan mereka, Iman belajar bahawa dunia bukanlah tempat yang perlu ditakuti. Setiap pengalaman memberi pengajaran. Keberanian bermula dengan langkah kecil. Si Labu pula bukan sekadar haiwan peliharaan, tetapi menjadi teman setia, penyokong senyap, simbol keberanian. Melalui perjalanan ini, Iman belajar tentang keyakinan diri, tanggungjawab dan makna persahabatan sebenar. Apa yang menjadikan buku ini menarik? Jalan cerita yang dekat dengan kehidupan kanak-kanak, watak yang mudah difahami, unsur emosi yang menyentuh hati. Buku ini juga mengajar bahawa keberanian tidak bermaksud tidak takut, tetapi berani mencuba walaupun takut. Dan persahabatan sejati tidak semestinya sesama manusia. Kadangkala ia hadir dalam bentuk seekor kucing bernama Si Labu. Antara nilai yang boleh kita pelajari, keberanian meneroka perkara baharu, menghargai sahabat, keyakinan diri, rasa ingin tahu yang positif. Cerita ini menunjukkan bahawa pembelajaran boleh berlaku di luar bilik darjah. Dunia luar adalah guru. Secara keseluruhannya, pengembaraan Iman dan Si Labu bukan sekadar kisah kanak-kanak, tetapi sebuah cerita tentang keberanian, persahabatan dan pertumbuhan diri. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana ia mengajar melalui cerita, bukan melalui nasihat. Akhir kata, jika anda ingin membaca sebuah cerita yang ringan tetapi penuh makna, ikutilah pengembaraan Iman dan Si Labu. Izinkan saya menutup tirai dengan sebuah puisi. Seorang anak, seekor sahabat setia, mengajar kita erti dunia dan jiwa. Dari langkah kecil yang penuh ragu, lahir keberanian yang teguh padu. Dari persahabatan tanpa suara, terjalin kasih yang tiada tara. Dunia ini luas, penuh cerita, bukan untuk ditakuti tetapi diteroka. Dan seperti Iman bersama Si Labu, kita juga mampu melangkah maju. Maka di sinilah
kisah ditutup rapi. Namun pengajarannya kekal di hati. Terima kasih.